Jom pergi PD pukul 3 pagi. Maka kami berempat, termasuk anak-anak, pun bergerak dari rumah. Korang rasa ini idea bernas ke idea gila? Pukul 3 pagi ya? Orang lain tengah sedap layan mimpi bawah selimut, kami sekeluarga dah start angkut beg keluar rumah. Misi buta-buta nak kejar sunrise kat Port Dickson punya pasal. Memang mencabar betul nak angkut anak kecil waktu-waktu macam ni dengan barang baby lagi. Tapi demi memori family, kita redah je. Memandangkan ni video keempat dekat channel YouTube saya. Korang yang tengah tengok ni, tolong tekan butang like jap, tanda korang support misi gila kami pagi ni. Anak sulung tu nampak macam gagah lagi mata dia. Yang bongsu dah mula mamai, lentok dekat tempat duduk. Tapi tak apa, janji semua selamat duduk dalam seat masing-masing. Safety first. Suasana pagi ni memang sejuk gila, tapi semangat nak pergi jalan tu buat kami semua rasa excited. Masa ni perjalanan memang lancar gila. Alhamdulillah, jalan raya kosong, tak perlu nak hadap jam atau kereta bersesak-sesak macam waktu siang. Habis saya fokus drive kat depan. Saya pula jadi co-pilot tolong tengokkan jalan. Drive waktu ni memang tenang sangat, tapi dalam masa yang sama mata kenalah segar. Kalau korang yang tengah tengok video ni, korang jenis suka travel waktu subuh gajah macam kami ke, atau korang jenis bertolak lepas subuh? Cuba korang komen dekat bawah. Saya nak tahu juga ragam korang macam mana kalau korang pergi bercuti dengan family. Bila anak-anak dah layan mata, tinggallah si ayah yang gigih menatap jalan kat depan ni bertemankan saya yang buatkan bagi mata dia celik. Tapi inilah momen paling best bila travel dengan family kecil ni. Aman sikit perjalanan bila budak-budak dah tidur lena. Sambil-sambil layan view ni, saya nak minta tolong sangat dekat korang. Channel saya ni baru sangat lagi bertatih. Baru ada 20 subscribers. Target saya nak sangat tengok channel ni cecah 1000 subscribers. Jadi kalau korang sudi tengok gelagat kami sekeluarga lepas ni, please tekan butang subscribe dekat bawah tau. Satu subscribe dari korang tu besar sangat makna untuk bantu channel kecil ni berkembang. Kalau tengok dekat view belah kiri tingkap ni, langit dah mula nak bertukar warna. Dari gelap gelita, dah nampak ada garisan oren-oren sikit dekat ufuk timur. Maknanya tak lama lagi subuh nak masuk dan kami pun dah makin hampir dengan destinasi kami. Seronok tengok perubahan warna alam ni dari tepi tingkap kereta. Bila tengok anak-anak tidur tenang, hati rasa sayu pula. Orang kata masa anak kecil-kecil macam ni lah momen paling mahal. Nanti diorang dah besar, dah ada dunia sendiri, belum tentu diorang nak ikut mak ayah travel mengejut macam ni lagi. Sebab tu penat macam mana pun, selagi diorang kecil, kita cipta memori sebanyak mungkin. Tenang kan tengok view, tengok jalan kosong tak ada gangguan macam ni. Lampu jalan pun satu-satu melintas laju. Sebenarnya perjalanan hidup kita pun macam drive waktu tengah-tengah gelap. Kita tak nampak keseluruhan jalan dekat depan. Kita cuma nampak setakat mana lampu kereta kita suluh je. Tapi kita tetap kena terus bergerak ke hadapan dengan penuh percaya. Sambil layan refleksi diri dengan view tenang ni, saya nak minta tolong sangat sokongan daripada korang. Sokongan kecil dari korang bermakna satu harapan besar untuk channel ni terus berkembang. Subhanallah, tenang sangat mata memandang. Indah betul aturan Tuhan. Gelap malam tu tak selamanya gelap. Pasti akan ada sinar cahaya subuh yang menanti. Sama macam ujian hidup kita. Seberat mana pun dugaan yang kita lalui, percayalah, kesedihan tu tak kekal lama. Dan sinar bahagia pasti akan tiba tepat pada waktunya. Layan jap view dari tepi tingkap kereta ni. Sekejap lagi, kita dah nak sampai ke destinasi. Korang yang tengah rasa down, rasa nak menyerah kalah dengan apa-apa cabaran sekarang, korang tengoklah langit. Gelap malam tu tak pernah kekal lama. Dia pasti akan kalah dengan kehadiran sinar cahaya subuh. Begitulah juga dengan hidup kita. Setiap usaha, air mata dan penat lelah korang hari ni, esok lusa pasti akan ada ganjaran yang manis. Jangan menyerah kalah awal sangat.
Rezeki tak pernah salah alamat. Dan sinar kemenangan korang tengah on the way nak sampai. Kuatkan semangat, percaya pada proses dan teruskan tersenyum. Kadang-kadang perjalanan nak capai sesuatu target tu rasa sunyi, rasa jauh dan penuh tanda tanya. Kadang-kadang kita ragu pada diri sendiri. Mampu ke aku buat? Boleh ke aku teruskan? Mustahil ke tak apa yang aku impikan? Tapi ingat tak kata orang tua-tua, perjalanan 1000 batu bermula dengan langkah yang pertama. Yang penting kita konsisten dan jangan sesekali berhenti melangkah. Walaupun langkah pertama kita tu gagal, kita masih ada langkah yang kedua, ketiga, keempat, kelima sampai yang terakhir. Kita kena teruskan walaupun buat kali pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal. Tapi bila kita teruskan melangkah tanpa henti, akhirnya kita pasti akan berjaya. Alhamdulillah, pejam celik je mata, terus view dah sampai PD. Habi pun dah selamat parkir kereta. Jam baru menunjukkan pukul 6.55 pagi masa kami sampai ni. Suasana kat Port Dickson waktu selepas subuh macam ni memang lain macam aura dia. Angin laut bertiup sepoi-sepoi bahasa. Kereta pun tak banyak lagi. Ada dekat sini. Misi pukul 3 pagi kita percaya. Bila dah sampai tepi pantai, apa lagi? Jom tengok view anak-anak main pasir dan main air pula. Si abang dah start projek dia. Dia berendam badan dia. Si adik pula mula-mula takut dengan air, tapi bila kaki dah cecah air laut, terus tak nak naik. Asyik nak duduk dekat pasir je. Seronok betul tengok anak-anak ni enjoy. Tengoklah anak-anak main pasir dan air ni. Walaupun apa yang diorang main tu bukanlah benda yang besar, diorang tetap senyum dan diorang tetap menikmati semuanya tanpa rasa putus asa. Korang yang tengah diuji dengan kegagalan atau kehilangan hari ni, ambillah semangat macam anak-anak kecil ni. Biarpun impian kita roboh berkali-kali, kita bina lagi. Biarpun tenaga kita makin hari makin rapuh, kita bangkit lagi. Biarpun dunia rasa macam tak menyebelahi kita, kita cuba lagi. Laut tak pernah berhenti memukul pantai. Jadi kenapa kita perlu berhenti berusaha? Setiap titisan air laut yang basuh kaki kita ni membawa 1001 pesanan. Bahawa selagi nyawa dikandung badan, harapan tu akan sentiasa ada. Kena terus kuat demi orang-orang tersayang di sekeliling kita. Bila menatap laut luas ni, saya terfikir tentang luasnya ujian dalam kehidupan. Hidup kita ni tak ubahnya seperti lautan yang luas. Ada kalanya air tenang mendamaikan hati, ada kalanya ombaknya datang menguji ketabahan diri, ada kalanya pasangnya datang membawa rezeki. Ujian yang datang melanda hidup kita tu macam ombak laut tu lah. Dia datang bukan untuk menenggelamkan kita, tapi dia datang untuk mengajar kita bagaimana untuk terus terapung dan menjadi lebih kuat. Jangan takut dengan badai yang melanda, sebab selepas badai yang kencang, laut pasti akan kembali tenang dengan pemandangan yang jauh lebih indah. Momen mahal sebegini yang buat kita rasa berbaloi sangat. Korbankan masa tidur malam tadi demi memori bersama. Sebagai penutup, saya belanja korang view. Memang bersih, tenang dan mendamaikan sangat. Okeylah korang, sampai sini je vlog travel gila-gila kami kali ni. Terima kasih sebab sudi tengok video sepanjang 9 minit lebih ni dari mula sampai habis. Korang memang awesome. Jangan lupa like, komen pengalaman korang, share video ni dekat family dan tolong tekan butang subscribe untuk bantu saya capai 1000 subscribers, okay? Kalau korang pun ada YouTube, insyaAllah saya pun akan support kita. Yang penting korang bagi tahu dekat dalam komen. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Pagi-pagi ke Port Dickson melihat ombak memukul pantai. Butang subscribe jomlah tekan. Moga 1000 subs cepat tercapai. Saya nak ucapkan ribuan, jutaan terima kasih banyak-banyak. Syukur kepada Allah dan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum.